Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nur Afrina Umaira bersama TV Meletup SK Kedai Bulah 2. Hari ini kami berada di Dewan Seri Buloh untuk menyaksikan satu program yang sangat bermanfaat dan penuh inspirasi. Program ini bertujuan untuk menyemai minat membaca dalam kalangan murid serta melahirkan generasi yang berilmu, kreatif dan berdaya saing. Jadi, apa yang menarik hari ini? Jom kita saksikan bersama-sama. Seawal pagi, suasana di sekolah ini begitu meriah dengan kehadiran murid-murid yang teruja untuk menyertai program ini. Masing-masing hadir dengan semangat untuk menimba ilmu melalui pembacaan. Majlis dimulakan dengan ucapan perasmian oleh Tuan Guru Besar Tuan Haji Othman bin Hussein yang menekankan kepentingan membaca sebagai jabatan ilmu. Kini bersama saya ialah Senit Ridwan, Guru Penyelaras Nilam. Apakah harapan saya melalui program ini? Sebenarnya bagi saya sebagai Guru Penyelaras Nilam dan juga mewakili semua guru-guru sebenarnya mengharapkan bahawa budaya membaca ini menjadi salah satu amalan yang diamalkan oleh murid-murid bukan sekadar semasa program ini sahaja, tetapi sepanjang masa, tidak kira di mana, di rumah ataupun di sekolah. Itu saja jawapan dari saya. Terima kasih, Sir. Sama-sama. Boleh perkenalkan nama di kelas? Boleh, nama saya Nur Aisyah. Saya dari kelas Nak Al-Ayubi. Apa aktiviti yang paling kamu suka hari ini? Saya suka sesi bacaan kerana buku-buku sangat menarik. Wah, nampaknya memang ulat buku sejati ni. Teruskan membaca ya. Terima kasih. Program ini dianjurkan oleh Pusat Sumber Sekolah bagi memperkasakan budaya membaca dalam kalangan murid. Membaca adalah kunci kejayaan.